Okay, kita boleh ride. Tadi aku lupa nak apa nama ni, masuk ke night mode punya ni video. So kita nak cubalah kalau pakai Osmo 5 ni malam ni macam mana kan, pergi dia okey tak okey. Hujan pula, aduh aku risau hujan ni. Tapi tak apalah, kita ride dekat-dekat dia dulu, tengok macam mana pergi dia. Alright, bismillah, bismillah. Jangan hujan. Mana kita nak pusing ni? Kita pusing dekat ni. Nak masuk ke Denai Alam, kita akan patah balik. Akan patah balik ke rumah lah. Sebab nak hujan tak boleh nak jauh. Ingat nak masuk KL, tapi itulah hujan. Speed. Alright. Itu dia, dia pergi. Itu dia. 16. Woo. Oh, angin kuat. Dapat. Rock glide special yang ni 114, dia ada lebih atas lagi. Ada 117, ada 121, ada 135. Dia ada banyak lagi. Yang aku punya 114, yang first kali 103, 110, 114, 117, lepas tu 121, 135. Ada lagi power sebenarnya. Tapi hari ni bukannya kita nak laju pun, kita nak santai je. Lepas tu layan je bunyi dia. Macam ni. Alright, ni aku nak tunjuk sikit lah kan, apa yang ada dekat rock glide aku ni. So macam biasa, lampu belakang tu aku dah tukar. Dulu kalau lampu original dia memang bulat je, tapi yang ni lampu jenis lampu CVO. Lepas tu aku tukar all-in ni. Yang ni tak ada. Yang ni sebelum ni kalau you beli dekat, beli standard kan, beli ori, yang baru tu, yang ni memang tak ada. Yang ni aku tambah. Seat pun aku tukar, set mirror dia pun aku ubah macam ni. Handlebar aku tukar, kalau ori yang bentuk biasalah. Apa lagi, dia punya exhaust aku tukar. Lepas tu aku tukar lagi air cleaner ni. Yang ni aku tukar jenama truss. Yang tu lah, tak banyak lah aku tukar. Mana yang basic je aku tukar dulu. Yang lain so far okey lah. Ni lah aku belanja view.